jarang jalan jauh. Ini paling jauh. Paling jauh kampung. Oh ya ke? Hmm. Habis kawan-kawan kau tu? Itu Morib, Oh ya. pantai Morib. Selangor. Tahu. Kau tahu? Tahu. Hari tu kita pergi. Masa kahwin yang lu kecil tu. Tunang. Aku soal. Dia tanya kau. Salah. Tak, itu kau tak tanya tu. Kita dah parking dalam ni. Tinggal dorang bagi. Ni nak terus pergi ni ke macam mana? Lagi makan mamak dulu ah. Minta duit ke mana tu? Minta duit. Yelah kan dia apa duit lagi, faham tak? Kan dia tengah repair tu. Uh, 250 orang. Kita 4 orang eh. Masih hotel tu. So untuk tempat pertama kita pergi ke TD. Nampak tak? Nampak? Last minute punya plan. Last minute punya plan. Daripada petang kali pergi ke Shah Alam sampai Shah Alam pukul dekat pukul 1. Tiba-tiba dah suruh gerak sampai Gigi pukul 6. Sekarang pukul 7 lebih. So next kita nak pergi sarapan dulu. Lepas tu baru kita gerak ke Rompen, okay? Sampai. Ni barangnya. Ya. Lighting. Cari sarapan. Sekarang baru pukul 8.19. So, diorang nak cari makan sebab dah lapar. Pagi tadi. Dulu buat makan. Oh ya ke? Sekali jalan lah. Tapi kau lapar dah. Tak lagi. Lu awal sampai lah. Habis kau nak makan pukul apa? Dia tutup pukul 5 kan? 1-2 kan? Pukul 1. 1 lah. Sampai pun pukul berapa? Pukul 12. Pukul 12. Dekat sekejap. Sejam. Pukul 2 keluar. Terus rehat takut lagi lain dia. Oh, itu bagus lah Yang tu. tu bagus. Habis Ha. takut terlajak pula kan? Tak apa. Pelajak ramai. Pelajak perahu tu boleh diundur. Oh, ikut lagu orang ni. Lantai. Kita pergi ke next station dekat mana? Melaka. Melakau. Tak panggil Melaka. Hawau.
Melakau guys. Yo. Masing-masing dah tidur. Dah mandi, dah apa semua. Segar. So kita pergi ke apa? Kedai mi udang. Apa? Mi udang. The one Aziza. Kocak se? Haa. So kita pergi Loh, tu makan. select sekali dengan ni. Kau tak nak? Ha? Ha? Satu mangkuk. Memang ada. 28. Memang ada. Tak, itu tak nak makan udang tu. Kita orang nak mi ni sekali. Saya bagi tahu tu. So kita dekat apa nama kedai ni? Gerai makan Aziza. Gerai makan Aziza. Kita nak Lepas makan cuan. mi udang galah. Okay. Kita tunggu makanan. Kita makan mi udang. Yeah. Sekejap kita makan Pak udang tu. Gila. Orang lama. Orang lama. Pak makan. Menajuk kain. Kain ke? Mana weh? Ha? Parking di mana ya? Kok gue loh dia dah ambil door. Mana? Adakah hantu? Tak ada. Kalau biasa kereta parking mana? Tak depan. Mana? Depan. Wah, dah bubu. Oi, dia flying kiss. Mana? Gila. Bicu. Aduh abang. Itu tak kerja ke bom-bom? Tak, Sesok kau. lah. There's this coffee. Mana lo? Depan lagi. Depan lagi. Ikut. Oh tu hantu. Kau lah tingkap. Weh, hantu balik lah.
Yelah tu kita nak Saya cari. kita tanya tadi. Oh, ingat cuma. Boleh letak gambar yang ini dia. Dia yang selalu buat lah. Peluk-peluk sikit. Dia aku takut. Tak. Dia balik. So kita dah sampai ke Melaka. Dia cruise nampak. Kira pusing tak? Pusing lah. Masuk mana? Yang biasa lah. Weh, lupa nak bawa tripod. Abang cepat dah. Tripod. Sao lại dám vậy? Sangat meriah ya. Jalan-jalan kat Melaka. Kenapa? Macam sama tenggelam je. Tak sesak. Ada gambar dengan tengah. Sini ya. Boleh kan? Besar. Satu mesin 25 kan? Dua orang boleh. Iya. Tengah. Besar orang dua boleh. Kalau semua pergi pakai duit dia. Tu kat tengah. Agak satu ni. Para lemah punya makan. Sini. Dua. Dua sini. Dua. Dua satu. Cantik. Cantik ya. Sebab